Hari ni adik kakak kita celak mata tengok, pagi hari lagi dah ada gambar pakak duk sebar berkenaan dengan dua orang lelaki dan juga perempuan pergi curi pahai air di salah satu buah masjid di kawasan Kampung Cenderai, Mukim Budi, daerah Meng, wilayah Jala adik kakak dia weh. Kes ni telah berlakunya pada kemarin hari yang telah lepas, tanggal 20 bulan Kumpapan 2569 ketika jam pukul 3 petang adik kakak. Pahai air ni adik kakak dia mau ambil pergi jual, dia mau ambil ni adik kakak untuk pergi jual besi buruk. Kerana dia pergi pulang tengok di dalam tu hak temaga dia becek buat jual suku, hak besi biasa jual harga suku. Harga tu berbeza adik kakak dia dak. Jadi adik kakak lah kalinya pada pagi ni ada orang sebar mai pula dah katanya dua orang lelaki dan perempuan itu saat ni telah ditangkap, telah diigat oleh pihak pegawai dah adik kakak. Dan mereka berdua itu saat ni pun juga mengaku kata mereka buat sungguh, curi sungguh adik kakak. Bukan sekadar kata di Masjid Cenderai saja yang mereka curi adik kakak, bahkan ada juga di masjid lain adik kakak yang mereka melakukan kelakuan tersebut itu saat ni. Jadi adik kakak, hak ni kita tak ada nak pukul, nak peta ataupun nak cok-cong ni titi berat di atas kes ni saja. Kita nak tengok dengan secara umumnya, apakah asbab pencuri selalu mencuri barang-barangnya orang. Jadi dengan secara umumnya adik kakak, hak ni mengikut peribadi hamba, kita duk perhati tengok asbab ataupun punca-punca yang orang pergi curi ni adik kakak, dua punca. Dua asbab, dua kes. Yang pertamanya adik kakak, penting kena curi sebab tak ada barang nak makan. Nak makan tak ada usaha buat kerja cekak dah, jadi penting terhadap diri dia. Kalau tak curi tak ada makan. Hak ni kita berasa kata nyanyo kesian belah juga adik kakak dia dah. Manakala adik kakak yang kedua ni, adik kakak hak ni daripada sandan ataupun tabiat PA perangai dia adik kakak dia. Kita mari tengok sini. Kalau sekiranya duduk di dalam kalangan pertama, orang ni duduk di dalam kawasan kampung kita, dia penting nak curi. Dia penting kena curi. Dalam hati dia tu tak ada nak curi mana. Tapi yang penting, kalau tak curi, nak makan tak boleh. Tak curi, nak nak beli kata ni tak boleh adik kakak. Anak pinak ni berak. Hak ni, kita nak tuduh terhadap pencuri saat ni sahaja tak boleh. Bahkan masyarakat kena terpulang kelik diri. Masyarakat masing-masing kata, kita ni, masyarakat ni dah beri pertolongan terhadap seorang itu saat ni dengan sempurna ke tidak. Itu dia. Sedangkan dia pun usaha kerja cekak dah, tapi hasilnya kurang. Terpaksa kena curi. Hak ni masyarakat kena pulang tanya diri masyarakat sendiri kata, peduli terhadap dia ke tidak. Zakat ada beri ke tidak ke dia. Ni kadang-kala adik kakak, zakat ke orang luar ni suku bersungguh-sungguh kan duk bantu kepada orang luar. Di samping orang dekat ni adik kakak dia duk lapar dahaga, yak jelek pun ada ramah. Tu dia. Bukan nak gayak kata kita tak boleh nak bantu kepada orang jauh, tetapi sebelum daripada kita nak bantu ke orang jauh, cuba kita teliti tengok dulu orang yang berhampiran dengan kita tu duduk setara mana. Setelah mana kita bantu apa si ada orang dekat dengan kita hala kepada orang jauh pula adik kakak dia dah. Maka kalau duduk di dalam kalangan pertama itu saat ni, hak ni masyarakat kena peduli adik kakak dia. Orang di dalam masyarakat kena peduli. Tak kira pemimpin ke, tak kira orang kampung, pemuda dan sebagainya, masing-masing beri peduli terhadap dia adik kakak supaya nak kurangkan kelakuan seperti itu saat ni. Maka adik kakak apabila beri widah bantuan kepada dia, tolong cekak dah, duit pun widah, zakat pun widah, tapi duk curi lagi. Hak ni bukan daripada kalangan pertama saat ni dak lah. Bukan kata penting bagi dia kena curi dak lah adik kakak. Hak ni orang panggil kata sandan, perangai ataupun tabiat seseorang tu. Malah kerja tak saya buat kerja dakwa kok saya. Tak boleh, kita tak boleh kerja panah kok tu kok ni, tak boleh nak duk curi boleh. Ada juga adik kakak. Kita tak boleh kerja, sakit lupa, lenguh badan. Curi boleh. Barang demo ambil belakang, tak boleh kelepar gapo. Masyarakat tolong cekak. Tapi hak ni adik kakak, perangai tabiat di peribadi dia, kalau berpunca daripada sandan ataupun tabiat peribadi, hak ni lah adik kakak kena ambil tindakan terhadap dia. Pencuri itu saat ni adik kakak dia dah. Sebab tu adik kakak, Amor nak goyak kepada kita, apabila kita tengok orang curi terhadap satu-satu benda, kita kena tengok latar belakang dia dulu. Dan kadang-kala masyarakat kena peduli, dan juga kadang-kala masyarakat juga kena ambil tindakan terhadap dia. Kalau duduk di dalam mana satu, hak dua,
perkara yang amba cerita royak kepada adik kakak saat ni. Amba royak ni bukan kata kena hak ni, hanya pendapat amba saja. Mungkin ada perkara-perkara lain lagi yang adik kakak nak tunjuk pandangan, bolehkah kita bagi pendapat bersama di dalam ruang komen kita di bawah. Kalau pia nak beli komputer, laptop, notebook tangan dua tapi kualiti seperti tangan satu, ingatlah kepada kedai IT Com Service terletak di Yak Rangnya 5, wilayah Patani adik kakak dia weh. Printer pun ada jual juga sini adik kakak. Kalau kita nak buka office, nak buka pejabat, nak beli kepada adik-adik pelajar ke dengan jumlah sikit, jumlah banyak, boleh kita ingat kepada kedai IT Com Service. Maklumat lebih lanjut, nak tahu lebih lagi, segera berhubung mengikut nombor telefon di bawah ni selalu dah adik kakak dia. Kedai dia adik kakak terletak di hadapan pejabat daerah ataupun Tiwakan Ampere Yak Rang, wilayah Patani adik kakak dia.